ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama kali bersama-sama kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah. Kemudian kita akan isi dah sedikit masa yang ada untuk kita sama-sama berkongsi perkara yang boleh menambahkan khazanah ilmu kita di samping untuk kita menguruskan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sebenarnya pagi ini menggantikan kepada Ustaz Adha yang tak dapat hadir. Jadi dia WhatsApp malam tadi minta nak gantilah. Dan Ana tak pernah menyampaikan kuliah di kawasan ini pun. Ini pertama kalilah. Dan bersempena dengan pertama kali saya menjejakkan kaki ke Masjid Hidayah ini. Jadi saya ingat saya nak memperkenalkan diri dulu ya. Kita suai kenal dululah. Tapi tuan-tuan tak payah perkenal diri lah saya. Tuan-tuan ramai, saya seorang. Kata tak kenal maka tak cinta kan. Maka kita kenal diri dulu lah ya. Baik. Jadi nama saya Ustaz Hassan bin Encik Mat. Berasal daripada Sungai Buloh. Orang panggil Ustaz Hassan lah ya. Kalau dalam Facebook, kita semua hari ni semua ada Facebook. Semua ada Twitter. Biasa Facebook lah ya. Tak kira kecil, tak kira muda, tak kira besar, tak kira muda, tak kira tua kan. Semua ada Facebook. Saya boleh kata 99.99. Saya tua dah Ustaz, saya mana ada Facebook. Banyak kata begitu. Masa baru-baru ni saya sembahyang berjemaah. Sebelah saya ingat adalah 60 lebih. Khatib tengah duk baca khutbah, duk main Facebook. Tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Betul-betul sebelah saya. Kita nak tegur tak boleh pasal orang tengah khutbah Jumaat. Mana kita boleh bercakap? Ji tak boleh ni. Khutbah ni tak boleh. Kita tak boleh tegur begitu. Kan? Tak boleh cakap. Kita kena diam. Sebaik-baik ibadah masa khutbah Jumaat tu diam. Ibadah yang paling mudah. Nak sembahyang tak boleh, nak berzikir tak boleh. Semua tak boleh. Melainkan adalah setengah-setengah kelonggaran yang dibenarkan. Kita masuk masjid, nak sembahyang tahiyatul masjid boleh lah. Itu pun kena sembahyang yang ringan. Tama-tama kalau imam dah ada khutbah kedua dah doa dah. Kira-kira kita tak sempat menghabisi tahiyatul masjid, maka tak boleh tahiyatul masjid, kena duduk. Itu satu qaul lah. Walaupun ada lah pandangan ulama lain kata sembahyang tak boleh walaupun tahiyatul masjid. Kalau tuan-tuan pernah dengar ceramah apa nama dalam YouTube oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz Memang. Tu ni Aziz lah dia kata kan. Dia pilih pandangan yang tak boleh sembahyang walaupun tahiyatul masjid. Dia lah. Tapi benda ni dia khilaf. Sebaik-baiknya kita sembahyang dulu dan kita duduk dulu. Melainkan kalau dah hujung khutbah tak payah sembahyang lah. Gaji macam mana pun duduk. Kan? Kita nak tegur tak boleh pasal tengah khutbah. Kita ambil handphone kita, nampak kat belakang. Saya masuk bawa handphone. Ambil handphone saya tutup belakang tu. Oh dia pun alamak ambil masuk dekat. Dia kena macam tu. Tutup. Itu macam itulah ya. Facebook Ustaz Hassan boleh tengok saya lah. Ustaz Hassan HASSAN. Dekat YouTube pun saya ada. Biasa kuliah-kuliah saya di mana-mana pun saya akan live dan saya upload lah dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok juga kalau nak tengok lah. Biasa orang muda sekarang ni malas nak datang masjid, kadang dia suka tengok YouTube. Saya mengajar di Open University juga. Murid-murid saya suka buka YouTube saya. Ustaz Hassan HASSAN. Lepas tu
Chemat, CHEMAT, ataupun tuan-tuan tulis je SB, Sungai Buloh. Bukan perseberang, saya tak pernah tangkap orang. SB tu Sungai Buloh. Tuan tengoklah adalah kuliah-kuliah saya dalam tu. Jadi saya berasal daripada Sungai Buloh, tapi asal-asal betul saya daripada Kelantan. Orang Kelantan kita lah. Berhijrah ke sini hampir 20 tahun yang lalu kerana menyambungkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dalam kuliah pengajian ilmu wahyu, takhasus bahasa Arab dan pengajian Islam. Kemudian saya setelah 6 tahun menghabiskan pengajian di sana, saya sambung belajar di Institut Pendidikan Islam Selangor, dipanggil IPIS, dulu dipanggil MPI, di Bali. Selama setahun dalam diploma pengajian Islam untuk pendidikan. Kita di Malaysia ni belajar tinggi macam mana pun, tapi kalau tak ada CJ diploma pendidikan, kita tak boleh mengajar di sekolah-sekolah kerajaan. Jadi kena ambil diploma pendidikan, tapi mengikut bidang pengajian kita lah. Orang nak mengajar matematik, dia ambil bidang matematik. Orang nak mengajar sains, dia ambil bidang sains. Tapi dalam konteks pendidikan, kita belajar pengajian Islam, syariah, tapi dalam konteks bagaimana nak mengajar. Dan kita belajar dua lah. Satu dipanggil ilmu budak-budak lah, dipanggil pedagogi. Satu lagi ilmu orang tua lah, andragogi. Saya mengajar di sekolah kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh hampir 10 tahun. Itu dipanggil ilmu ajar budak-budak, pedagogi. Ilmu mengajar orang tua, orang dewasa ni dipanggil ilmu andragogi. Saya mengajar di sekolah, saya guna pedagogi saya. Saya mengajar di pentad masjid dan surau, dan juga di universiti saya guna andragogi saya. Kan? Lepas tu kalau tuan-tuan tengok saya sambil mengajar, saya baru, saya berjalan, tapi menari-nari tak ada lagi lah setakat ni. Mengajar sambil menari tak ada lagi lah. Kalau zikir menari tu mungkin ada lah orang lain buat, saya tak ada lah. Kemudian saya mengajar di sana, di sekolah SD Bandar Baru Sungai Buloh, dan juga saya mengajar di Open University Malaysia di Seri Rampai lah, Cawangan tu. Pagi ni pun saya ada kelas di sana pukul 8.30 pagi. Jadi dia WhatsApp Masjid Sentul. Okey lah, saya dekat. Lepas mengajar kat sini, bolehlah temu ke sana, minum-minum dengan pelajar kat sana, okey lah. Minggu lepas di surau IPK Shah Alam, minta saya ni bagi kuliah subuh. Saya kata tak boleh, pasal saya ada kelas jauh kan. Shah Alam nak pergi ke ni takut tak ada. Saya kelas pukul 8 dan hari Sabtu. Ini hari Ahad kelas 8.30. Okey lah, ikat. Saya kata minta maaf banyak lah, saya tak dapat pasal jauh Shah Alam nak pergi Wangsa Maju, takut-takut saya tak ada pukul 8 lah. Jadi saya kata tak apalah, cari ustaz lain. Jadi tak apalah, dekat. Jadi rutin saya memang rutin pendidikan lah. Siang saya mengajar di sekolah, malam saya mengajar di masjid dan surau. Hampir setiap hari saya mengajar. Ini pun dalam 2 minggu ni baru 2 hari saya tak mengajar. Itu pun saya ada jadual, tapi sebab ada kerja lain. Biasalah, ustaz pun kadang-kadang monting juga masjid surau mengajar ni. Tapi sekali-sekala lah. Macam semalam pun saya ada kuliah di surau Ikhwan di Selayang, tapi semalam kita ada majlis doa selamat untuk perkahwinan. Jadi saya selaku pengurusi surau, jadi kita meraihkan surau kita lah. Jadi kita tak pergi. Ada kerja yang penting saya tak keluar lah. Sebab kita pun bukan imam, kita pengurusi. Kalau imam ni keluar setiap malam pun masalah juga kadang-kadang. Kalau kita tanggungjawab, tapi pengurusi lain, pengurusi tak apa. Ada masa kita mengajar, tapi kita menyelia jugalah perjalanan surau. Cuma kita banyak masa dulu. Jadi siang saya mengajar di sekolah, malam saya mengajar di masjid dan surau. Hari biasa saya ada jadual saya lah. Melainkan hari Sabtu dan Ahad saya tidak ada jadual. Saya cuma mengisi-ngisi kawan-kawan yang tak dapat hadir ataupun jemputan-jemputan tertentu. Itu saja. Sebab saya biasa satu Ahad ni saya sibuk, jadi saya tak boleh nak ambil jadual betul. Melainkan ada jugalah yang minta gitu.
Jadi tahun depan pun saya dah mula mengajar hari Ahad. Dan saya start hari Ahad saya dah penuh lah. Jadi mulai daripada Januari 2015 saya hanya free hari Sabtu. Hari lain semua saya dah penuh lah, daripada hari Ahad sampai hari Jumaat. Melainkan malam Khamis lah. Malam Khamis sebab kita malam Yasin, Masjid Nasrul jarang buat kuliah. Okey, baik. Biar ya. Jadi begitulah nak cerita. Jadi rutin kita, rutin pendidikan. Pagi mengajar di sekolah, petang mengajar di Masjid dan Surau, malam, dan Sabtu, Ahad saya mengajar di Open University. Jadi bidang pendidikan ni bidang kita lah. Bolehlah sikit sebanyak kan. Kata pandai pun tak ada. Dan kita mari ke Masjid dan Surau ni pun kata bukan nak mengajar sangat, tapi kita nak berkongsi. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita orang kata apa tahu, maka kita nak berkongsi dengan tuan-tuan. Itu saja. Bukan nak mengajar mana pun. Sebab tu kadang-kadang ada beberapa perkara yang kita kadang-kadang mungkin tak kena dengan apa yang telah kita faham ataupun apa yang telah kita amalkan. Tuan-tuan jangan marah ustaz untuk mengajar ni. Kadang-kadang dia menyampaikan ilmu apa yang dia belajar. Dan setiap daripada kita ilmu dia tak sama. Saya beritahu tuan-tuan dan saya sentiasa pesan pada anak murid saya. Saya kat sini yang paling dekat, saya bagi kuliah setiap bulan tahun lepas. Tapi tak adalah setiap bulan, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali saya bagi ceramah di jalan ni. Apa politeknik apa depan? Apa sekolah vokasional? Sekolah vokasional. Dekat jalan di jalan situ lah. Di jalan Gombak tu lalu ikut jalan apa? Oh, bukan. Ini jalan Sentul. Oh, dia sana. Sekolah vokasional di jalan nak pergi Wangsa Maju, jalan setapak. Oh, ni bukan jalan setapak kan? Ini Sentul. Saya pesan juga kepada pelajar-pelajar vokasional. Saya kata kita boleh belajar di institusi yang sama, di tempat yang sama, di pusat yang sama. Dan setiap orang kadang-kadang dapat kelulusan yang sama, sekeping ijazah. Kalau kita belajar di universiti dapat ijazah lah. Kalau kita dapat diploma lah. Kan? Kita belajar di tempat yang sama, dapat kelulusan yang sama. Tapi kita tak sama ilmu di dada. Sebab tu saya pesan pada diorang belajar bersungguh-sungguh, menekuni bersungguh-sungguh ilmu. Terutama kita yang belajar di Open University, kita ambil mengajar Islam. Tapi bila kita keluar universiti, kita tidak menguasai disiplin ilmu yang telah kita belajar. Maka orang tu tanya kita pasal kita pegang title ustaz. Habis belajar universiti, orang panggil ustaz. Pasal kita ada ijazah, kita ada kelulusan. Orang tak tahu ilmu kita banyak mana. Orang tahu kita keluar universiti, orang akan tanya kita. Maka dalam kita belajar bersungguh-sungguh, menekuni bersungguh-sungguh, dan sentiasa tahu bahawa ilmu ni walaupun dia luas, namun di sana ada beberapa titik yang kita boleh sepadankan dan kita boleh sampaikan pada masyarakat awam. Penting sangat. Supaya tidak timbul kekeliruan. Kenapa? CJ sama tapi ilmu kat dada tak sama. Jadi kita kena betul-betul menekuni. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi cerita dia ustaz mengajar di sini, dia nak berkongsi. Kalau ada perkara yang kita tak faham, kita keliru ataupun kita tak bersetuju, kita boleh tanya dengan ustaz. Tuan-tuan boleh tanya di pentas mengajar, tapi tanyalah dengan berhemah. Ataupun tuan-tuan boleh tanya selepas daripada pentas mengajar. Jumpa ustaz tanya, ustaz saya nak tanya. Sebab kita biasa, ustaz ni dia kadang-kadang banyak. Tanya di pentas ni pun boleh, tapi tanya dengan beradab. Ada juga yang tanya tak beradab. Ada setengah tempat bila kita mengajar di pangkah kita, dia duduk ujung ni, mengajar sikit dia jampu, mengajar sikit dia jampu, sampai moral kita down. Ada juga. Jadi kalau macam tu tak boleh lah kita. Nak tanya boleh tanya ustaz, saya nak tanya. Tanyalah. Tapi jangan duduk menyampuk. Ada juga. Jadi macam tu. Itu orang tak beradab. Kita tak boleh. Kita tanya ustaz nak tanya. Kita tanya tak apa. Sebab kita ilmu ni dia luar. Pertama-tama kalau kita tak faham, tuan-tuan boleh tanya. Boleh tanya. Okey, baik. 10 minit dah. Ni sampai berapa tahu sini? Sampai berapa ni? Sampai Doha. 7 lebih. Tak apa. Saya biasa kalau pertama kali mengajar 2 jam ni. Tapi tak apalah, memandangkan
semua saya tengok pun mengantuk ke apa kan. Jadi saya bagilah kelonggaran. Mungkin saya akan bercakap dalam 40-45 minit. Biasalah sesi kuliah akan mungkin. Dan 7.10 lah boleh lewat insya-Allah taala. Boleh. Nak tidur pun saya tak marah, boleh tidur. Nyanda je tidur tak apa. Okey, baik. Malam ni tuan-tuan. Malam ni pula dah. Ni bukan kuliah maghrib, ni kuliah subuh. Pagi ni tuan-tuan. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu perkara yang amat penting. Sebab kita ni orang Islam. Ataupun perkataan yang lebih baik lagi, kita ni orang mukmin. Itulah satu-satu perkataan yang Allah Ta'ala jenamakan bagi kita. Mukmin. Kau siapa? Kau Muslim. Kau siapa? Kau mukmin. Dan perkataan yang Allah Ta'ala bagi, maka itulah perkataan yang paling sesuai untuk kita gunakan bagi diri kita. Muslim. Orang tanya kita, awak siapa Muslim? Awak siapa mukmin? Satu benda yang kita bukan saja kena tahu, tapi kita kena amalkan. Pasal apa? Pasal kita Muslim ataupun kita mukmin. Nampak? Baik. Itulah perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Pasal kita ni tuan-tuan, bila bercakap pasal agama, kita tak boleh berlepas diri daripada dipanggil tiga benda, tiga orang, tiga pihak. Pertama ialah Allah. Mesti. Pertama Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala sekian. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala selaku Tuhan yang menurunkan agama, menurunkan wahyu, Quran. Yang kedua, kita tak boleh berlepas diri, terutama dalam soal agama, daripada Rasulullah. Allah Ta'ala dipanggil sebagai pensyarak yang pertama. Kita duk sebut syariat, syarak. Kita mengajar di universiti pun, bidang kita bidang syariat. Syarak lah. Jadi syarak ni apa? Syariat ni merujuk pada syarak. Pertama Allah Ta'ala. Dia pensyarak nombor satu. Tak ada siapa yang boleh melangkau Allah Ta'ala, walau siapa pun dia. Nabi pun tak boleh nak melangkau Allah Ta'ala, apatah lagi kita. Pasal dia pensyarak nombor satu. Asy-syari'ul awal Allah Azza wa Jalla. Dia panggil pensyarak yang mutlak. Apa-apa yang Allah Ta'ala kata A lah kita. Suka ke tak suka ke, kena terima. Allah Ta'ala kata, az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Allah Ta'ala kata, pezina lelaki dan pezina perempuan, ada kamu watan mereka dengan 100 kali watan. Pencuri lelaki, pencuri wanita, adalah kamu potong tangan mereka. Suka ke tak suka? Nakalam minallah, sebagai balasan daripada Allah Ta'ala. Tak suka lah ustaz, undang-undang ni macam kuno, macam tak berapa ni. Ada perasaan macam tu. Walaupun kita tak kata aku ni bukan Islam, aku ni orang kafir, tak payah kata. Tak boleh kita i'tiqad menyalahi syarak, apatah lagi melakukan amalan yang menyalahi syarak. Tak boleh. Kena terima lah. Kalau nak buat tu bukan kita, tapi kita ni kena terima. Sebab apa yang disyariatkan Allah, itulah yang terbaik bagi manusia, walaupun mereka tidak mengerti. Nampak? Orang yang berzina apa masa bagi contoh. Ulama dulu duk sebut, ulama hari ni pun duk sebut. Dipanggil rahsia-rahsia dalam Islam. Al-Imam Al-Aqfasi rahimahullah ta'ala, ulama kurun ke-500 Hijriah, dia kaji rahsia hukum hakam yang ada dalam agama dalam konteks akal fikiran manusia, bukan dalam konteks nafs. Tak ada nafs pun, tapi dia kaji. Dia kata pasal apa Allah Ta'ala suruh bila kita berzina, pasal apa Allah Ta'ala suruh rotan ni kalau tak kahwin lagi lah.
Kalau kahwin macam kita kena bunuh tuan-tuan. Nampak? Orang yang dah kahwin dia berzina, tuan kena bunuh tuan. Mati kita, bukan kita lah orang lain. Rotan ni orang mana tak kahwin lagi, rotan 100 kali. Kalau nak main logik, tak logik. Pasal apa? Pasal apa kena rotan kat belakang? Yang buat kerja tu bukan belakang. Pasal apa kena rotan kat belakang? Pertama kerana Allah Ta'ala suruh. Saya dah sebut apa Allah Ta'ala kata lah kita. Walaupun kita faham, walaupun kita tak tahu, walaupun kita tahu, kena terima dulu lah. Sebab tu bagi mukmin, beriman. Beriman tu mana terima. Suka ke tak suka ke kena terima. Kalau tak terima, mana kita tak beriman. Pasal apa kena rotan kat belakang? Pasal yang buat kerja tu bukan belakang. Ada orang berzina dengan belakang. Dia belakang dia, kita belakang kita. Contohlah. Geser lagu tak ada. Pasal apa kena rotan kat situ? Patut hukuman ni kena potong ke? Kan? Baru betul. Bila Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu, maka pertama dia perintahnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita beriman. Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi dapat solat dan Nabi dapat ayat ini. Pengakuan kepada keimanan seseorang mukmin kepada Tuhan. Besar Tuhan nilai dia tu. Beriman. Allah Ta'ala suruh, okey, fine. Lagi apa boleh buat, buat. Tapi di sana ada rahsianya. Walaupun tidak diberitahu oleh Nabi, tapi ulama kita ni atas kebijaksanaan dia kaji, dia urai. Antaranya Imam Al-Fahsi rahimahullah ta'ala dalam Kashful Asrar, dia kata antara rahsia Allah Ta'ala suruh dia rotan di belakangnya. Dia kata kerana nafsu manusia berpunca daripada belakang, tulang belakang. Kita pun sebut dalam surah apa? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air mani lelaki keluar daripada hujung tulang sulbi. Nafsu kita dia keluar daripada situ. Jadi rotan dah. Nampak? Yang kedua dia kata lelaki dirotan 100 kali, perempuan dirotan 100 kali. Total dia jadi 200. Pasal apa Allah Ta'ala suruh 100? Tak suruh 50, tak suruh 200. Pertama kerana itu perintah dia. Okey, fine. Yang kedua, ada hikmah di sebaliknya. Jadi Al-Fahsi ni dia kata apa hikmahnya? Dia kata antara hikmahnya ialah 200 hari adalah hari suci seseorang wanita setelah ditolak haid dan ditolak nifasnya. Maka itulah bilangan. Bilangan yang Allah Ta'ala tentukan dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis-hadis tuan-tuan, dia ada dalalah yang tersendiri. Apa makna dalalah? Dalam usul, dalah ni makna ada makna dia yang tersendiri. Nampak? Itu dipanggil. Jadi dikaji. Dah banyak lagi lah yang lain-lain. Saya seronok bila baca buku beliau. Banyak rahsia-rahsia yang kita tahu, yang kadang-kadang dia tidak menyalahi nas, dia tidak menyalahi syarak, tapi di kebijaksanaan dia. Tak ada nas lah, tapi dia kaji dari sudut keakalan manusia. Dan banyak lagi yang lain. Nampak? Tak boleh berlepas diri daripada Allah Ta'ala, sebab dia pesyarat yang pertama. Suka tak suka, kena buat. Dan zaman Nabi, dengan sebab keberkahan tarbiyah baginda Nabi sendiri, dan dengan sebab keberkahan hukum yang Allah Ta'ala tentukan ini, Nabi praktikan. Bila kita kaji-kaji, tak ramai pun yang kena pun, pasal manusia takut. Hukum ni nak jaga kita, manusia takut. Bahkan tuan-tuan, bukan sekadar takut, yang mana melakukan kesilapan, berjumpa dengan Nabi, mengaku kesilapan dan dosanya, dan bersedia untuk mati. Itu banyak tuan. Tak banyaklah, adalah 2-3 kes. Dia dah tahu, dia bagi tahu Nabi dia mati, tapi dia sanggup. Ni orang hebat.
Pasal keberkahan hukum, keberkahan, berkat hukum. Ha? Bukan kena nak lari, tak. Dia ngaku dengan Nabi. Dari riwayat Al-Baihaqi, ada seorang perempuan daripada Bani Ghamid. Dalam riwayat Bukhari atau Muslim daripada Abi Hurairah, ada seorang perempuan daripada Bani Hunayha. Itu semua pergi mengaku kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, zanaitu ya Rasulullah, aqim alayya al-had. Wahai Nabi, aku telah berzina. Laksanakan hudud Allah tak kat atas. Oh, minta Allah. Nabi paling tak mau dengar. Sampai dia kata qalat lin nabi salasan. Setengah riwayat arba'an. Sampai dia kata kat Nabi 3-4 kali. Berani betul. Alih-alih dah kata mengaku dah 3-4 kali kan. Nabi kata tak apa lah. Dia mengandung. Balik nanti lepas beranak tetap. Tetap. Nabi pun rejam. Digali separuh badan tanam. Tuan mengaku lah. Mudah Ustaz mengaku itu. Dah mengaku kan. Tengok waras aku tak gila tak apa. Itu dia mengaku. Tapi kalau kita nak tangkap orang ni, betul tuan-tuan. Kita belajar apa nama fiqhul hudud. Fiqh hudud ni kita belajar tuan-tuan. Kita nak tangkap satu pasangan yang berzina. Tuan-tuan ingat senang tu. Ulama kita letak berapa syarat. Sekupanya ada 3 syarat. Pak paling kurang tu pun kita tak tahu boleh susah. Pertama kena 4 saksi. 4 saksi tu. Bukan tengok gitu dah. Tengok dengan mata kepala. Dia panggil asyhadatu birra'si wal 'ain. Dia kena tengok dengan kepala dan mata dia. Betul-betul tengok, nampak sebiji. Tapi kalau dia intai dalam gelap, ni nampak macam buat kerja dalam gelap ni, tak boleh. Kena 4-4 tu kena tengok betul. Betul-betul nampak lah. Nampak? Nampak senjata je itu senang cerita. Tapi nampak duk tepek, tak buat tak apa, tak boleh. Belum lagi tu. Pak saksi nak cari kat mana? Lepas tu 4 orang ni pula kena sekaligus. Dia panggil istima'us syuhada. Dia kena sekaligus. Dia tak boleh aku tengok dulu, aku cakap kawan aku. Kawan aku pula pergi intai. Dia tak boleh dalam waktu yang berasingan. Seorang-seorang tu tak boleh. 4 orang ni kena sekaligus. Nak cari kat mana? Payah juga kan? Kemudian akhir sekali dipanggil ada mutaqaddum. Ada mutaqaddum ni kalau benda tu berlaku semalam, hari ni tuan-tuan boleh bagi tahu. Tapi kalau tuan-tuan pergi mengaku kat qadi, pergi buat report, ni bila berlaku tu? 2 tahun lepas, tak boleh. 3 tahun lepas, 10 tahun lepas lagi tak boleh. Pasal tidak ada, dia panggil ada taqaddum. Taqaddum kes lama tak boleh. Dia nak kes baru. Itu baru kira orang yang melakukannya. Tak kira lagi ni orang yang melakukannya. Ni saksi ni. Semayang 5 waktu macam mana? Ibadah dia macam mana? Ilmunya macam mana? Alamak tak sikoh pula. Pasal apa? Berasap. Tak sikoh. Tak tolak dah. Ada 4 saksi. Laporan dia cantik. Tapi pasal seorang saksi ni, kita tahu dia ni bukan kaki masjid. Dah tak terima dah tuan-tuan. Allah. Pasal dengan sebab kita ni tak belajar. Maka kita tidak mengetahui. Dan kita pun tidak mendedahkan akan kecantikan, kehebatan hukum ciptaan Tuhan, maka kita pun mentah-mentah menolaknya. Nampak? Contoh yang itu. Dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Allah Ta'ala bersyarat nombor 1, apa-apa yang dia suruh kita terima. Nombor 2, kita tak boleh berlepas diri daripada Nabi. Nabi tuan-tuan, selaku manusia yang diwahyukan pada Allah Ta'ala, agama dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan dunia. Agama memang, dan Nabi ni dikenali sebagai pensyarat yang kedua. Allah Ta'ala nombor 1. Nabi tak boleh langkah Allah Ta'ala ni. Nabi duduk nombor 2. Umpama Allah Ta'ala itu raja, Nabi ni adalah menteri dia. Bukan menteri fasolah, menteri nombor 1. Orang kanan Allah Ta'ala. Menteri ni dia tak boleh lawan raja. Menteri lawan raja kena pancung. Kan? Kalau menteri lawan ketua menteri, kau tahulah nasib kau. Tak boleh lawan. Menteri kena tunduk patuh.
Itu memang patut kita nak cari menteri, kawan-kawan di kalangan orang yang tunduk patuh. Cari yang kaki lawan tak boleh. Jadi Nabi tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Meskipun begitu, pasal apa dia dipanggil pesyarat yang nombor 2? Pasal Nabi tidak mensyariatkan agama sesuka hatinya. Allah Ta'ala sebut, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Nabi kata, aku ni manusia seumpama kamu. Kau makan, aku makan. Kau tidur, aku tidur. Kau bersama isteri, aku pun bersama isteri. Engkau sakit, aku pun sakit. Kau kena sihir, aku pun kena sihir. Nabi ni manusia macam kita, diwahyukan kepada. Tapi agama turun melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang minta kita, ustaz ada doa nak bagi sihat. Kata ada. Tapi kalau baca pun boleh sakit juga. Pasal Nabi pun duk baca hari-hari pun Nabi pun sakit. Kita siapa yang tak nak sakit? Tapi okeylah, sakit ni menghapuskan dosa. Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala banyak-banyak. Walaupun kita ditimpa kemudaratan, ditimpa sakit, puji Allah Ta'ala banyak-banyak. Nampak? Maka ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa awal-awal manusia yang akan dikerah ke syurga ialah orang yang banyak memuji-muji Tuhannya dalam keadaan suka dan duka, senang dan susah, sakit dan sihat. Komen diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Ibn Abbas, kata Nabi, awalu man yadkhuluna al-jannah al-hammadun alladhina yahmaduna rabbahum fis sarra'i wad dharra. Awal-awal manusia yang dibawa ke syurga ialah orang yang sentiasa memuji Tuhannya dalam keadaan senang dan susah. Jadi kita berpujilah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Zahir kita nampak tak baik, tapi di belakang itu banyak kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Nabi ni pesyarat nombor 2. Dalam usul, sebab usul ni bidang saya. Saya mengajar fiqh dan usul. Kelulusan saya pun dalam master fiqh dan usul. Jadi kita sentiasa bagi tahu tentang usul supaya kita faham. Kadang-kadang berlaku pelbagai kebatilan dalam dunia Islam bukan dengan sebab orang tak tahu hukum, orang tahu, tapi juga dengan sebab orang tidak mengerti akan kaedah-kaedah dalam agama. Hukum tu kan tak tahu. Apa beza ustaz hukum dengan kaedah? Apa beza fiqh dengan usul? Fiqh ni tuan-tuan produk. Usul ni kilaf. Benda sama je, tapi dia tak sama. Hukum semuanya wajib, itu fiqh yang menjadikan dia wajib perbahasannya. Kenapa kita kata wajib? Itu adalah usul. Dengan ayat Qurannya, dengan itu dipanggil usul. Baik, Nabi ni pesyarat nombor 2. Pasal apa saya kata dia pesyarat nombor 2? Pasal dia menanggung urusan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan, itulah yang disampaikan kepada kita. Nabi tak reka-reka, Nabi tak takut tambah walau sedikit pun. Apa yang dibawa oleh Jibril melalui wahyu yang besar, Quran, itulah yang disampaikan kepada kita. Apa yang diwahyukan kepada Nabi yang tidak melalui Jibril. Tuan-tuan jangan ingat wahyu Nabi ni Jibril saja. Tak, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah dalam Hasyiah Syarahan Bukhari dia kata Nabi menerima wahyu dengan 7 cara. Dan itu juga disebut oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam Al-Itqan. Dia kata Nabi menerima wahyu dengan banyak cara. Ini kan Jibril saja. Jibril ni wahyu Quran, wahyu yang besar-besar. Ada lagi wahyu yang lain. Umpama Nabi tidur dapat wahyu. Mimpi wahyu. Kita kalau tidur kita, tidur Nabi tidur syariat. Tidur kita tidur tabiat. Mimpi Nabi jadi syariat. Mimpi kita tak ada apa-apa. Mimpi saja ya. Jadi Nabi ni pesyarat nombor 2 pasal dia ni menanggung urusan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia bukan saja menanggung urusan Allah Ta'ala, bahkan tuan-tuan, ada perkara yang Allah Ta'ala syariatkan kerana sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi. Sebab tu Nabi ni dia ada title. Nabi kata dia ni Habibullah, walaupun Nabi Naim, tetapi antara satu nama Nabi yang kita boleh sebut-sebut begini, Habibullah.
Nabi ni kekasih Allah Ta'ala. Siapakah yang pernah pergi berjumpa Allah Ta'ala melalui arasnya sehingga sampai ke satu sempadan yang mana Jibril pun tak boleh masuk sempadan itu, mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun tuan-tuan dia keliru, dia khilaf, adakah Jibril ni berjumpa direct dengan Allah Ta'ala ataupun tidak. Sebagai kata tidak, kerana ada nas yang menunjukkan bahawa antara Jibril dengan Allah Ta'ala ini ada 60 cahaya. Satu cahaya dia langkah terbakar dia. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, sebagainya juga ada yang Allah Ta'ala syariatkan sebab sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi. Sayang Allah Ta'ala pada Nabi. Dulu-dulu orang Islam tuan-tuan, dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Selama beberapa masa jangka waktu. Ada kata setahun, ada kata 2 tahun, ada kata 6 bulan. Allah Ta'ala alam. Zaman Nabi tarikh tak ditulis. Awal-awal sejarah ditulis pada zaman Ibn Hisham. Tahun berapa? Tahun 100 Hijriah lebih, tahun 200 Hijriah, jadi dia jauh. Sebab tu dalam sirah ni kadang-kadang kita tak tahu betul-betul. Nabi lahir bila pun kita tak tahu. Kita duk kata 12 Rabiul Awal ustaz. Bukan. Tidak ada ulama yang sepakat bila Nabi lahir. Ada kata 12 Rabiul Awal, ada kata 1 Rabiul Awal, ada kata 10 Rabiul Awal, ada kata Nabi lahir bulan Ramadan, ada kata Nabi lahir bulan Syawal, ada kata Nabi lahir bulan Rejab. Banyak. Sejarah ni dia ada kesepakatan. Pasal Nabi pun tak ada sebut aku lahir sekian. Jadi tak tahu. Baik. Ada sebahagian. Dulu kita sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Tuan tahu mana Baitul Maqdis? Kalau tak tahu, tak tahulah saya. Palestin. Kita sembahyang awal-awal kiblat itulah. Sehingga kepada tempoh tertentu Allah Ta'ala ubah. Pasal apa Allah Ta'ala ubah ni? Pasal Allah Ta'ala, pasal Nabi tuan-tuan nak sungguh kiblat kita ni dijadikan di Kaabah, di Masjidillahil Haram. Nabi nak begitu. Bila Nabi sembahyang je, Nabi pandang ke atas. Nabi sembahyang je, Nabi pandang ke atas. Tapi bukan selalu lah, sekali-sekala. Kita tak boleh sembahyang pandang ke atas tuan. Nabi kata orang sembahyang pandang ke atas ni matanya akan dibutakan. Kita jangan suka sembahyang tengok ke atas. Tengok. Orang sembahyang tengok ke atas, Nabi kata jangan tengok ke atas, nanti akan dibutakan. Saya tengok kata tak buta ustaz. Itu ancaman daripada Nabi. Dia menunjukkan dia ni satu benda yang salah. Kiblat Al-Baitul Maqdis. Tempat yang sudah dikuasai oleh tentera jahat laknatullah, Yahudi Israel. Yang hari ni kita orang Islam pun tak boleh nak mempertahankan satu negara yang kecil. Di sekelilingnya semua negara Islam. Siap negara Islam ni ada satu pertubuhan Islam sedunia, OIC. Kita OIC. Itu je yang kita boleh buat. Nak selamatkan satu negara kecil pun kita tak mampu tuan-tuan. Pasal kita ni sebenarnya sudah dikuasai oleh Israel. Tuan-tuan tengok YouTube Dr. Syekh Umran Hussein. Dia kata apa? Israel has ruled the world. Israel has ruled the world. Israel telah memerintah dunia. Tapi tidak melalui ketenteraan, tapi melalui pelbagai bidang. Ekonomi dia sudah kawal kita tuan-tuan. Semua dah kawal. Teknologi ni, telefon kita duk beli ni daripada dia juga. Ke mana pun mesti pergi ke dia. Jadi semua dia dah dikawal. Budaya dan gaya hidup, tak payah cerita lah. Budaya dan gaya hidup. Kita duduk di masjid dan surau. Malaysia mencerminkan satu negara Islam. Pergilah ke pasar raya, pergilah ke pusat bandar. Ada cerminan Islam pada negara kita. Itu tak masuk lagi pergi ke pusat-pusat hiburan. Kita tengok ramai orang Islam. Saya tahun 2006 tuan-tuan, saya kerja di belakang Jalan Sultan Semail. Saya kerja Maxis, customer service bagian calling. Malam saya kerja situ sampai balik pukul 11 malam, 12 malam. Lalu belakang Jalan Sultan Semail tuan. Jalan Sultan Semail tu. Itu port, pusat-pusat hiburan orang Melayu. Orang Islam Melayu banyak itu. Pondan pun banyak di tepi-tepi jalan.
Kita lalu nak motor buruk je panggil kita juga. Saya bukan handsome mana pun. Naik motor saya buruk tu SS dulu SS kan. Tahun 94, 93 punya motor. Dipanggil saya juga tu. Tak mencerminkan Islam. Tak boleh nak selamatkan. Sebab tu hari ni tuan-tuan, setiap hari kita kena doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Terutama ketika khatib bagi khutbah atas mimbar. Tapi saya sedih pasal dalam teks khutbah Jumaat pun tak ada benda. Kita doa pada sultan, main. Doalah pada sultan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, bukan semua ulama suka doa pada pemimpin. Ada semua ulama tak suka. Al-Imam Abdul Hasan Al-Yamani, pemua yang ulama besar selepas zaman Imam Al-Ghazali, dia sebut dalam buku dia. Sebagai ulama tak suka, sebagai ulama suka. Kita ikut Al-Imam An-Nawawi, boleh selagi mana doa kepada pemimpin yang baik-baik untuk rakyat, boleh lah, tak kisah. Tapi kita tak boleh tinggal Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah Islam, tolonglah orang muslimin, dan tolonglah orang yang memperjuangkan agama. Saya tak pandai bahasa Arab ustaz. Ni baca kod Melayu. Tidak ada sekatan antara kita dengan Allah Taala dengan sekatan bahasa, tak ada. Allah Taala yang menjadikan bahasa ni daripada dia laku. Cuma kalau kita tahu Arab lebih baiklah. Sebab bahasa Arab ni bahasa Allah, bahasa Nabi, syiar Islam lebih baik. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Melayu tu tuan, jangan risau, Allah Taala dengar. Allah Taala boleh terima pun. Pasal apa kita kena doa ni? Tuan-tuan, ada dua benda yang kita miss. Jangan benda tu teramat mudah. Nanti ada tinggal beritahu. Ada tertinggal tadi kan? Ada tertinggal nanti beritahu. Ini ustaz lain contoh. Syarat tadi apa? Syarat kedua Nabi. Ini masuk dulu. Pertama ialah berdoa kepada orang yang memperjuangkan agama. Sebenarnya bila kita doa, bukan saja untuk kemenangan depa. Tapi bila kita doa, kita dapat pahala macam apa yang mereka lakukan. Nabi sebut dalam riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani tuan-tuan, hadis Muslim. Nabi kata man khalafa min ahlihi fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Nabi kata siapa yang berdoa untuk orang yang pergi berperang, dia umpama orang yang pergi berperang. Orang nak pergi buka negara Islam, contoh zaman sahabat, kita doa, ya Allah bagilah kemenangan pada mereka. Nabi kata umpama kita pun pergi bersama mereka. Mana kata ulama kata dapat pahala. Kita tak berjihad, tapi kita doa untuk orang berjihad, kita dapat pahala jihad tuan. Tambah pula bila kita doa untuk orang lain, ada malaikat yang mendoakan kita balik. Walaka bimislin, dia kata. Bila kita doa, ya Allah bagilah tentera Islam di Palestin menang, malaikat pun kata kat sebelah kita, walaka bimislin, kau pun akan dapat benda yang sama. Kita doa untuk orang lain, doa untuk diri kita. Sebab tu Allah syariatkan kita ni disuruh berdoa pada orang lain. Bila Allah Ta'ala bagi, dia dapat, kita pun dapat. Kita doa untuk kemenangan bagi umat Islam di sana, kita pun akan dapat kemenangan yang sama. Tapi dengan sebab kita mengabaikan mereka, kita pun dapat kekalahan yang sama. Nak pahala mudah jihad, doa untuk orang berjihad, itu paling mudah. Kita nak pergi berjihad, kita tak pergi ni. Tak ada kita lah, ustaz tak pergi. Tepi-tepi kalau nak pergi pun kena tangkap. Belum nak keluar negara dah kena tangkap. Ahli karya saya tuan-tuan, dia nak pergi berjihad di Syria, budak muda lagi. Anak kawan kita. Budak muda lagi. Baru balik daripada Jordan. Balik beberapa bulan. Ikut kawan pergi Syria. Dia pergi ikut Jordan lah, ikut Turki ke ikut Jordan. Semua kena tangkap dengan polis sempadan. 3 tahun duduk dalam tahanan. Tahun pertama ditahan. Tuan, kalau kita ada anak nak pergi join IC sana, tiba-tiba dia kena tangkap. Tuan-tuan ingat apa perasaan tuan-tuan? Bapak dia tak pernah jejak kaki ke masjid untuk semayang
berjemaah, adalah senang jemaahnya, tapi tidaklah selalu. Tapi bila anak dah kena tangkap, Allah, kuliah kita pun dia tak pernah ada, tapi ada. Saya tengok dia termenung. Saya tak kenal sangat dia karya kita lah, tapi tak pernah tengok muka dia. Tapi riak wajah kita tahu dia orang susah. Tapi nak kata orang susah pakai mus. Orang kaya, orang Bukit Ramah Putra. Saya duduk di Bukit Ramah Putra, Sungai Buloh jugalah, tapi jalan rumah saya tu dah jalan Bukit Ramah Putra. Bila kita dengar, ustaz duduk mana? Ustaz duduk Bukit Ramah Putra. Macam standard sangat. Padahal kita duduk rumah flat je, jalan je Bukit Ramah Putra. Atas kita ni semua banglo-banglo beratus ribu berjuta. Kita ni orang bawah je, duduk bawah. Tapi jalan yang sama. Bunyi macam kaya, memang orang kaya pun. Kan? Tapi sedih. Ustaz cerita banyak pasal orang ni bukan nak aibkan dia, tak, tapi nak berkongsi, ambil pengajaran yang baik. Contoh kalau anak kita kena tangkap IC, orang agak macam mana? Kena tangkap dengan polis pada Syria. Allah, saya berkata termenung. Dan saya tanya sahabat saya Bilal, Syazal nak tanya, pakcik tu makcik daripada mana? Dia tu orang kita lah, orang karya kita. Dia cuma cerita kat saya. Oh, patutlah. Tahun pertama ditahan, masih boleh tengok anaknya. 6 bulan sekali, 5 bulan sekali dia pergi sana tengok sempadan. Tahu-tahu kalau anak tuan-tuan kena tangkap kat sempadan, tuan-tuan pergi lah. Saya pergi, kalau saya lah, na'udzubillah jugalah kan, tapi saya pergi. Oh, bahayalah pergi kat sempadan. Bahaya tak bahaya aku nak tengok anak aku. Tak pergi lah kan, kita pergi, tak, dia pergi. Tahun pertama, tahun kedua, ni dah masuk tahun ketiga, dia tak boleh tengok dah anak dia tuan, tak hidup tak mati. Nampak? Doa Allah mansuril Islam. Saya bila saya baca khutbah Jumaat di mana-mana masjid, sama ada masjid yang pakai teks ataupun yang tak pakai teks. Banyak masjid yang pakai teks lah. Adalah sebagian masjid yang otak-otak itu dia nak pakai teks. Ustaz, dia pakai teks Ustaz. Okey, beres. Tak pakai teks. Saya akan doa sebelum saya doakan kepada para pemerintah dan raja-raja Islam. Saya akan doa dulu, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tak sebut Palestin, tak sebut Syria, tak sebut, tapi nampak? Kita miss pasal kita tak tahu. Ni Ustaz beritahu. Satu lagi juga yang kita miss ialah minta syahid. Kita hidup 60 tahun, sekali pun tak pernah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah aku syahid. Rugi banyak kita. Ya kan Nabi dah sebut, siapa-siapa yang minta syahid, dia akan disampaikan kepada syahid walaupun dia mati di atas katil. Dia akan syahid. Cuma berbeza-bezalah syahid kita umat Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilik, ataupun Allahumma ja'alni syahidan. Pendek doa. Kata Nabi lah riwayat Anas, man talaba syahadah ballaghahu Allahu maqam syuhada. Siapa-siapa yang minta syahid, Allah Taala akan sampaikan dia kepada maqam syuhada. Hadis sahih, kalau tak Bukhari Muslim saya lupa. Ulama kita syariat menggalak dan mensunahkan kita doa minta syahid. Minta syahid. Allahumma ja'alni syahidan. Jadikanlah aku syahid. Dapat pahala syahid tu lah. Tak pergi berperang pun. Tak apa, dapat pahala. Tuan-tuan tahu tak seorang panglima Islam nama Khalid bin Al-Walid? Masuk Islam umur 18 tahun. Itu pun lewat ketika perang Khandaq. Lama lewat lah Islam dia tu. Tapi umur baru 18 tahun. Budak tu. Masuk Islam, Nabi tahu dia ada kepakaran dalam peperangan, Nabi suruh dia jadi panglima perang. Masuk Islam dia jadi panglima tu. Dah tu orang ada kepakaran sahabat tu. Dan dia tak macam sahabat lain. Kita boleh baca hadis Ibn Abbas, Abi Hurairah, Aisyah, sebut nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 6,000 hadis, Aisyah meriwayatkan 2,000 hadis. Banyak lah. Tapi jarang kita nak jumpa daripada Khalid bin Al-Walid qala Nabi. Memang tak jumpa. Pasal dia ni panglima perang.
Al-Imam Musyuti tuan-tuan, dia buat mari cerita dalam Al-Itqan, Khalid bin Al-Walid pun bila semayang jadi imam. Tentera pun, ketua tentera pun boleh jadi imam semayang, kan? Dia sentiasa baca ayat yang sama. Sahabat lain baca Quran tukar-tukar, pasal satu mushaf ingat. Dia duk baca ayat yang sama, ayat yang sama. Orang tanyalah dia, kau ni kenapa duk baca ayat yang sama aja? Dia kata, aku terlampau sibuk dengan peperangan sampai aku tak sempat nak belajar. Tuan-tuan cari mana ada hadis di riwayat Khalid bin Al-Walid. Mungkin adalah satu dua saya tak pernah jumpa, mungkin ada lah. Tapi dalam kelompok-kelompok yang biasa susah kita nak jumpa. Pasal tak ada. Dia panglima perang. Nak cari Abu Bakar dan Sayyidina Umar lagi lah. Sayyidina Abu Bakar dan Umar hanya meriwayatkan berapa ratus hadis je. Abu Bakar 200 hadis tak silap saya. Sikit sangat. Dia sibuk dengan pemerintahan. Khalid bin Walid tuan-tuan, dia banyak selepas wafat dia banyak buka negara Islam. Selepas wafatnya Nabi. Kita belajar sirah dia. Dan dia sentiasa, setiap kali dia pergi berperang, dia sentiasa minta dengan Allah Ta'ala supaya mati syahid. Jangan bagi aku balik dia aku mati di medan sana. Tapi tak mati-mati. Orang ni kalau minta mati, dia tak mati. Kan? Kat masjid tahun lepas, kat masjid apa tu yang panjang menara masjid 7. Tak mati, patah kaki, bertinggi menara. Sahabat saya tuan-tuan di Universiti Islam Antarabangsa di matrikulasi jatuh daripada tingkat 3 je meninggal tuan. Jatuh dari tingkat 3. Nak ambil barang yang jatuh dekat koridor. Panjat, boom jatuh. Tingkat 3 bukan tinggi mana. Dia tuju daripada puncak menara masjid dekat mana? Tengok YouTube tu kan. Apa tengok ada orang itu viral kejap kan. Tak mati, dia patah kaki je. Orang nak mati tak mati. Orang yang tak nak mati ni cepat mati. Itu kata-kata saya lah. Yang kata hati pula. Kan? Contoh dia begitu. Dia minta, ya Allah jadikanlah aku syahid. Jadikanlah aku syahid. Tapi dia tak pernah mati. Pasal dia orang hebat. Tuan-tuan tahu tak? Akhirnya dia mati di atas tikar tidur. Dengan dikatakan ada beratus-ratus tikaman dekat badan. Akhirnya mati di rumah dia juga. Sedih. Dan dikatakan dia masa nak mati dia menangis. Menangis. Pasal apa? Pasal dia tak mati di medan perang. Dia nak mati kat sana. Yalah orang ada jiwa panglima. Dia tak nak mati di rumah madana. Dia nak mati ketika bertempur. Tapi tak mati-mati. Allah Ta'ala bagi dia. Akhirnya dia mati di atas tidurnya. Mata ala saririhi. Dia mati di atas tikar tidur. Nampak? Jadi dua tu kita kena. Doa untuk mujahidin, doa syahid. Walaupun berbeza-beza syahid. Biar kita dapat syahid insya-Allah. Baik, Nabi ni pesara nombor 2 kan. Dulu semayang kat Baitul Maqdis, bila Nabi sentiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya dipindahkan, akhirnya Allah Ta'ala pindah. Allah Ta'ala pindah ke kiblat tu masa semayang. Nabi tengah semayang, buat turun wahyu, Nabi pindah kiblat. Sebab tu kita kan tuan, kadang-kadang kita pergi semayang di surau-surau macam ni tak apalah, pasal dia ada kiblat siap-siap. Kadang-kadang kita pergi semayang kat hotel, mungkin adalah setengah hotel, tapi ada setengah tempat tak ada. Saya pergi ke hotel Angkasa. Hotel Angkasa. Contoh tu hotel Angkasa kat Pudu. Tapi bukan pergi buat kerja tak senonoh. Pergi sekolah punya kursus lah. Hotel Angkasa. Tapi tak cari hotel pun. Kita makan high tea je dengan cikgu kan. Saya pergi semayang kat surau kat situ. Tak ada kiblat. Tak tahulah kok saya cari tak jumpa. Tercabut ke apa kan. Saya pun semayang. Salah kiblat. Saya semayang. Saya tengok ada hamba Allah Ta'ala mari semayang menghadap kiblat lain. Tengah-tengah saya semayang ni, kita perasan. Bukan khusyuk mana pun. Perasan ni, apa saya nampak orang tu macam semayang kot ni. Dah kita dah review lah. Tengok kan. Tengok juga. Tengok tu. Sudah. Ustaz tak khusyuk ustaz. Tak apa. Tuan-tuan tengah semayang, bunyi handphone. Nino. Buat tak erti. Macam tadi saya pergi kuliah di surau masjid ni. Ataupun malam bila.
Ada bunyi tak dimatikan handphone. Tuan kalau bunyi handphone, tuan boleh ambil handphone matikan. Tak tahu nak tekan ustaz, ambil handphone tengok, matikan. Tak ada salah apa. Maka kadang-kadang kena wajib matikan, ganggu orang. Mana tadi? Tak lewat. Boleh sambung? Baik, nak habis cerita tadi. Saya tu akhirnya kawan saya Ustaz Sabiri, dia belajar kat Mesir. Dia mari belakang saya, dia pegang badan saya, dia pusing. Dia pusing badan saya ke arah kiblat yang betul. Kita masuk satu tempat semayang, kita tengok kalau ada orang semayang tak betul, kita kena betulkan. Yang kita main sendiri, mana-mana kita seorang-seorang kita lah. Begitu kawan kita main kiblat tak betul, pegang badan dia, betulkan. Tapi kalau kita tak kenal, pegang badan, kena penyiku kita. Kita boleh kata kot Melayu, kiblat tak betul tu, kiblat belah kiri, cakap kot Melayu, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh jawab kan, kiblat tak betul tu, belah kiri, oh iya ke? Kita tak boleh nak jawab. Kita boleh cakap kot Melayu. Kita tengah semayang sunat di rumah ataupun semayang fardu, tak kisahlah. Isteri kita nak keluar rumah, kunci dia pegang, ataupun ada benda penting dia nak cakap kita, dia boleh cakap dengan kita walaupun kita tengah semayang. Boleh tuan? Bang, kunci atas meja. Pergi. Tapi kita jangan jawab, iyalah kunci atas meja. Kita jangan jawab pula. Apa? Islam ni kadang-kadang ada benda, ada keharusan. Tapi kadang keharusannya terbatas lah. Adalah keharusan kelonggaran macam tu. Boleh. Kita boleh bercakap dengan orang tengah semayang, tak berdosa pun. Sebab ada hajat. Saja-saja tak boleh lah kan. Ada hajat boleh, tapi orang semayang jangan jawab. Dalam fiqh ada keharusan, boleh. Bahkan imam, bila dia terbatal semayang, dia boleh harapkan siapa-siapa yang dia nak untuk naik jadi imam. Saya semayang, saya batal, belakang saya tengok imam satu tak ada, imam dua tak ada, tapi ada bilal kita, dia bagus, dia boleh jadi imam juga. Nama dia Muhammad. Muhammad, ganti aku, boleh. Dia panggil istikhlaf. Dia tengok belakang dia siapa yang ada, Zal, imam, boleh. Disebut dalam fiqh, boleh istikhlaf dengan lidah. Istikhlaf ni mana kita letak orang ganti kita dengan lidah. Kecuali kita dah batas semayang, tengok tak ada orang yang boleh ganti imam ni, tak boleh lah, tinggalkan. Tapi makmum kena, makmum semayang seorang-seorang. Kalau tak ada orang naik, tunggu-tunggu tak ada orang naik kan, semayang seorang-seorang. Tak payah mufarakah, terus semayang seorang-seorang. Tapi kalau ada orang naik, kita ikut dia lah. Kita orang yang belakang ni, sebab tu bila imam dah batas semayang, seorang kena naik. Tapi kalau tak naik pun tak apa, semayang masing-masing lah. Tapi sebaik-baiknya ganti imam. Dan dia tak perlu naik sampai ke mihrab, cukup dia ke depan sikit je. Kalau dia di sana kan, naik imam kat sana, tak semestinya belakang imam ni, sana boleh ada imam, dia naik sikit. Tapi kalau naik ke depan tu boleh, pasal ni mihrab yang sedia ada, ni tempat semayang yang sedia ada, naik ke depan. Tapi dia boleh juga ke depan sikit, yang menunjukkan bahawa dia ni cuma imam ganti saja. Saya kalau saya ganti orang, saya tak naik habis, saya naik sikit, menunjukkan saya ni ambil kerja orang. Nampak? Sama juga dalam hal-hal yang lain. Ada ketika tuan-tuan, ni akhir minta maaf, lewat sangat. Ada ketika tuan-tuan, ni hujung dah. Nabi kata pada sahabat, ni riwayat sahih. Daripada siapa? Nabi cakap sahabat. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ni hadis sahih. Innallaha farada alaikumul hajj. Allah Ta'ala memfardukan ke atas kamu haji. Nabi kata begitu. Nabi kata, wahai manusia, Allah Ta'ala menyuruh kamu melakukan haji. Ada pula seorang sahabat ni jenis nak pergi tanya pula, aku lu'am ya Rasulullah, adakah setiap tahun ya Rasulullah? Oh, dia tanya begitu. Nabi tengok, dia diam. Aku lu'am ya Rasulullah, setiap tahun ke Nabi? Berkali-kali dia tanya Nabi. Nabi tak jawab, Nabi diam. Dah habis semua, Nabi pun cakap kat dia. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat. Nabi ni betul-betul mustajab tuan-tuan lidahnya.
Nabi kata kalau aku kata ya, nescaya Allah Ta'ala akan wajibkan kamu setiap tahun. Lepas tu Nabi larang dia. Nabi kata zaruni ma taraktukum. Apa-apa yang aku tinggalkan, kau tinggalkanlah. Nabi kata, kan, aku tak sebut berapa kali kau sekali lah tu maknanya. Contoh macam tu lah. Banyak tanya. Tanya-tanya ni pun banyak. Tanya boleh jadi makruh, tanya boleh jadi haram, tanya boleh jadi sunnah. Nampak? Nabi tengah khutbah Jumaat, tuan-tuan. Tengah-tengah khutbah ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ini hadis Bukhari daripada Anas, mata sa'ah, wahai Nabi, bila kiamat ni? Dia tanya Nabi tengah khutbah tu. Tanya soalan kila pula tu. Bukan tanya pasal apa-apa, tanya bila kiamat. Sebab tu Imam Syafi'i dalam bab berkata-kata ketika khutbah Jumaat, dia ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata haram, fatwa baru dia kata makruh. Tapi janganlah cakap walaupun makruh dia membatalkan pahala semayang Jumaat. Sebab tu saya bila pergi mengajar di setengah-setengah masjid, terutama bila orang jemput saya ketika khutbah Jumaat, tengah-tengah khutbah Jumaat saya tengok tong derma duk lalu. Saya tegur jugalah, walaupun makruh, tapi sebaik-baiknya elakkan. Sebab bila khutbah Jumaat, makmum dalam mendengar Jumaat dia tak boleh buat benda lain, fokus. Bila kita dah lalu tong Jumaat, dia nak keluarkan duit, jadi dia memalingkan orang daripada khutbah Jumaat. Walaupun kita dalam mazhab Syafi'i kata makruh, tapi dia boleh melarangkan pahala orang itu. Nampak? Di surau Jumaat di Bukit Ramah Putra dulu dibuat begitu. Dia punya SU dia bawa dalam mesyuarat, ramai orang tak setuju. Alasan dia takut derma kurang. Tapi SU dia buat juga gitu, langgar. Akhirnya alhamdulillah, derma dia tak kurang walau sedikit pun. Lebih lagi daripada sebelum itu. Nampak? Kadang-kadang kita dah biasa buat. Bila kita nak buat benda yang ini, kita takut derma kurang. Mana tidak, tak kurang. Tapi buat dengan cara yang baiklah. Masa kita bagi kuliah, ada seorang dua JK tu bawa plastik duit. Lepas tu di setiap pintu-pintu masjid tu dah ada tabur-tabur. Kita bila pergi masjid, kita dah ada niat nak derma. Alhamdulillah, tak berkurang walau 1 sen pun. Tapi ada jugalah masjid yang saya tegur, dia masih buat, terpulang lah. Ini saya beritahu, dalam mazhab Syafi'i, memaling-malingkan orang begitu, dia dulu haram, sekarang makruh. Dia tegur Nabi, bila akhirat ya Rasulullah? Tengah Nabi bagi khutbah tu dia tanya. Orang tanya Nabi, waktu dia tak kena, Nabi tanya dia balik. Ni tanya dijawab dengan tanya, boleh? Kan? Nabi jawab balik. Nabi kata, ma'adatalah, kau tanya kiamat ni kau dah bersedia ke? Dia pun terfikir, terdiam sekejap. Aku ni pahala, aku ni semayang tak banyak, insyaAllah puasa tak banyak, semua tak banyak, tapi aku ada satu je, inni uhibbullah wa rasulah, aku ni sayang Allah dan Nabi. Nabi pun kata, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang yang kau sayang, kau akan bersama dengan orang yang kau suka, kau akan bersama dengan orang yang kau sokong. Nampak? Kadang-kadang kita tak sayang, tak ada kena-mengena dengan kita pun, kita tak suka, tapi kita duk sokong. Tak boleh juga. Kita akan bersama mereka esok. Nampak? Contoh macam Yahudi lah, kita tak suka Yahudi, sebut Yahudi, tak suka Yahudi laknatullah. Tapi kadang-kadang kerja Yahudi kita buat, perbuatan mereka kita ikut. Nabi ni sampai tuan-tuan, dalam ibadah pun Nabi tak bagi sama dengan Yahudi. Tak bagi. Sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, Yahudi ni dia simpan janggut, dia simpan misai. Kalau macam tu Nabi kata, engkau simpan janggut, kau potong misai, ataupun trim misai kita. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ni semayang pakai seluar saja, kain tak pernah pakai. Nabi kata, kalau macam tu engkau pakai kain dan pakai seluar. Hak paling baik pakai kain, pakai seluar, dua-dua pakai. Lebih menutupi aurat, kata ulama itu. Dua-dua sunnah kita dapat. Anas pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ni semayang, aku tengok tak pernah pakai kasut, tak pernah pakai selipar, kaki ayam je.
Tak pernah apa nama? Aku tengok orang Yahudi dia kata, semayang buka kasut selalu. Buka kasut selalu semayang. Nabi kata kau pun sekali-sekala pakai kasut. Pakai selipar. Sebab tu sebenarnya semayang dengan kasut dan selipar ni satu sunnah. Adalah Bukhari, adalah Muslim, Asy-Syafi'i hurai benda ni. Kita pergi dalam hutan, kan? Sekali-sekala semayang pakai kasut, sujud atas tanah. Very best. Tapi jangan naik atas masjid pakai kasut pula. Mentang-mentang ustaz kata semayang pakai kasut ni sunnah. Oh, dia naik atas masjid pakai kasut. Jangan. Tengok tempat lah yang bersesuaian, kan? Banyaklah. Jadi Nabi suruh beza-bezakan. Nampak? Jadi cerita dia, persyarat nombor 2 ni Nabi, dan nombor 3 dia panggil sahabat. Sahabat ni dia bukan persyarat, dia bukan syariat, tapi dia adalah golongan yang paling mengetahui syariat. Mereka lah. Nampak? Jadi tentang sahabat ini mungkin saya akan cerita lain kali lah, bila ada rezeki, ada peluang. Saya akan post lain kali. Kita pun dah sejam, tak ada orang yang marah dengan saya nanti. Saya pun dah lewat ni pun, dah pukul 8 ni nak pergi sana. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkongsi yang baik dalam urusan agama. Kita tak boleh berlepas diri daripada Allah, suka tak suka. Tak boleh berlepas diri daripada Nabi, mahu tak mahu. Dan kita juga tak boleh berlepas diri daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Pasal hari ni dah ada orang yang memaki hamu sahabat, tak percaya sahabat, mengenal-kenalkan Abu Bakar, menghina Umar dan Uthman, banyaklah. Jadi kita tak nak begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, sahabat ni adalah orang yang paling afdal selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hadis, semua orang yang meriwayatkan hadis perlu diselidik siapa dia, melainkan sahabat. Sahabat kita tak selidik. Bawah sahabat semua selidik. Tabi'in, walau siapa dia, selidik semua. Tapi sahabat kita tak selidik. Mana-mana hadis yang datang pada sahabat, kita tak selidik latar belakang sahabat. Dia ni macam mana, tak selidik. Sebab dia ada kaedah, sahabat ni kita kena radhiyallahu taala anhu semua. Tak kira siapa, kecil ke besar ke, sahabat yang masyhur, sahabat tak masyhur, semua sama. Redha Allah ke atas mereka. Nampak? Jadi mungkin kita akan urailah berkait dengan kepentingan sahabat, bagaimana. Dan saya nak tutup dengan satu panduan yang digariskan oleh Nabi sendiri dalam Sahih Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kata khairun nasu qarni thumma allazina yadunahum thumma allazina yadunahum. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah pada zaman aku, kemudian selepas zaman aku, yakni zaman sahabat, kemudian zaman selepas aku, yakni zaman tabi'in. Zaman sahabat ialah sahabat yang besar-besar lah, Ibnu Abbas, zaman Aisyah. Zaman tabi'in dan tabi'in ialah zaman-zaman Imam Malik dia tabi'in. Dia sempat melihat sahabat tapi tak sempat melihat Nabi. Al-Imam Syafi'i tabi'in. Dia tak sempat melihat Nabi, dia tak sempat melihat sahabat. Dia hanya melihat anak-anak kepada sahabat. Dan begitu jugalah dengan Al-Imam Ahmad dan yang lain-lain yang muncul pada awal kurun ke-100 Hijriah. Waktu itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkongsi yang baik pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala benar-benar. Apa yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya, walaupun juga daripada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semuanya, dan sentiasa memandu-mandu kita di atas jalan yang benar, dan juga akan menutupi kita dengan tutupan yang baik insya-Allah Ta'ala. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.